Hari ni I nak cari teh yang bau macam perfume yang selalu kita cakap bau teh. TWG. Ada banyak gila teh. White House tea. Ada Sakura tea. Ni Ada peach. ada peach. Sumpah bau peach. Strawberry dengan vanilla. Tiba-tiba dia jadi marketing TWG. TWG kalau nak sponsor, I on je. Sumpah bau strawberry. lah. Weh, apa ni nama dia? Silver Moon. TWG, I student perfumery. Kalau nak buat perfume, bagi tahu I. Yang jasmine tea. Mykonos, Utopia. Okay, ambil lah. Nak satu ni. Ini signature kita. Dalam ada raspberry dengan caramel. Black tea, signature dalam ada raspberry dengan caramel. Singapore breakfast ni? Ni ada ginger. Ginger. I see. Black tea, green tea and ginger. Black tea, green tea, ginger. Singapore breakfast tea. I love that a lot. I like that a lot. Ginger dia kuat. Wow, I like that a lot. I nak try bau yang ni sensa macam ni lagi. Tengok. Dia green tea dari Japan. Masukkan kepala dia. Sumpah dia bau macam umami punya bau. Green tea punya powder. Dia ada bau-bau seaweed. Wow, Dia fresh. bau seaweed. Memang bau seaweed. Cuba bau. Dia bau. Sebab Japan punya tea, dia punya ladang dekat dengan laut. Oh. That's why dia bau seaweed. Kalau China punya tea, dia dekat dengan bukit. Rasa dia Rasa Rasa dia dia yang ni lagi quality. menarik je. menarik, sangat menarik. I nak cari something yang betul-betul like citrus tea. Memang bau mint. Bau macam gula-gula mint, chewing-gum mint, Ni Paris Singapore tea. cherry. Cherry, red fruits, fruity lah. Sumpah teh boleh infuse dengan perfume. Betul? Ni apa? Sweet France. Kan buat perfume based on that. Boleh pasangkan dengan floral perfumes. Betul. Sumpah sedap. Macam ada vanilla. Vanilla, rose, Caramel. Super your type. Boleh lah. I ambil lah. Bayar pakai face card. Sebab face card never decline. Boleh kerakam? Boleh cari Mr. Fendi dekat TWG TRX untuk dapat kayu punya teh.